Hello, hai. Hari ini kita akan bincangkan soalan pecutan SPM tingkatan 5 tahun 2025, subjek Mat kertas 2. Okey, ini adalah bahagian yang pertama. Bahagian A, soalan 1. Okey, kita tengok. Dalam Raja 1, GHIJKL ialah sebuah poligon sekata. Okey, namakan poligon sekata GHIJKL. Okey, kita tengok di sebelah kanan. Semasa di tingkatan 2 ada belajar nama-nama poligon, segitiga, segi empat, pentagon, dan kalau yang ada 6 bucu ini kita panggil heksagon. Okey, ini adalah sebuah heksagon. Okey. Seterusnya, untuk soalan 1A2, lukis satu pepenjuru dalam Raja 1 pada ruang jawapan. Okey, apa itu pepenjuru? Pepenjuru adalah garis yang menyambungkan dua bucu yang bukan bersebelahan dalam satu poligon. Okey. Soalan ini kita boleh garis H ke K. Itu adalah pepenjuru. Okey, boleh pilih mana-mana lah. Next, kita sambung. Hitung sudut peluaran berdasarkan Raja 1. Okey. Benda pertama, kena ingat balik apa formula sudut pedalaman, apa formula sudut peluaran. Untuk sudut peluaran, formula dia adalah 360 darjah bahagi dengan N. Apa itu N? N itu adalah kita punya bucu. Kalau macam ni kita punya bucu H, G, L, K, J, I. Betul? Ini adalah bucu. Maknanya N kita adalah 6. Okey, tahu N 6, masukkan dalam formula 360 darjah bahagi dengan 6, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 60 darjah. Jadi kita pun tahulah kita punya sudut peluaran untuk heksagon adalah 60 darjah. Next, kita pindah kepada soalan 2. Okey, soalan 2, Raja 2 pada ruang jawapan menunjukkan graf bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 1. Okey, pada Raja 2 di ruang jawapan lukis satu garis lurus Y sama dengan negatif 5 sehingga bertemu dengan fungsi yang di atas lah. Maknanya sekarang kita kena tentukan di mana garis Y sama dengan negatif 5. Okey, kita tahu ini adalah, okey, kita ada paksi X, paksi Y, paksi mengufuk, paksi mencancang. Okey, Y sama dengan negatif 5, maknanya kita buat satu garis di Y sama dengan negatif 5. Okey, pastikan kamu guna pembaris ya. Okey, lepas tu siap lukis, kita label. Itu adalah satu markah. Selesai. Okey, untuk soalan 2B pula, dia bagi tahu tentukan koordinat dua titik persilangan di antara graf bagi fungsi tersebutlah dengan garis lurus Y sama dengan negatif 5. Kena ingat, kalau koordinat kita kena baca daripada X ke Y. Okey, ini adalah dua titik persilangan yang kita jumpa lah. Maknanya kita tahu kita ada dua koordinat. Okey, yang pertama adalah negatif 1, negatif 5, X negatif 1, Y negatif 5. Okey, yang titik persilangan kedua adalah X 2, Y negatif 5. Selesai. Itu sahaja. Ingat ya, baca koordinat, baca X dulu baru Y. Next, untuk soalan 3. Soalan 3A, lakar graf fungsi kuadratik bagi Y sama dengan X kuasa 2 tambah 16. Okey, ingat balik macam mana cari A, B dan C. Okey, kalau A kita besar daripada kosong, graf kita senyum. Kalau A kita kecil daripada kosong, maknanya graf menangis. Ingat, A adalah perkali bagi X kuasa 2, B adalah perkali bagi X dan C adalah pemalar. Kita tahu A kita di sini 1, kita tiada B, B kosong, C adalah 16. Dan kamu kena ingat, C itu adalah pintasan Y. Jadi macam mana kita mau lakarkan graf? Benda pertama, apa kita mau buat? Kita buat kosong, lepas tu kita tulis pintasan Y iaitu 16. Lepas tu tengok balik, kita akan pilih graf senyum sebab A kamu adalah 1 besar daripada kosong, kita akan dapat graf senyum. Selesai lakaran graf fungsi kuadratik. Seterusnya, kita pindah pergi soalan 3B. Okey, Raja 3 menunjukkan sebuah padang yang berbentuk segi empat tepat. Diberi luas padang tersebut adalah 1020. Formula kita tahu formula luas segi empat. Okey, formula dia adalah panjang darab dengan lebar. Okey, luas segi empat, panjang darab lebar. Okey, ini adalah dia punya panjang, yang di X adalah dia punya lebar. Okey, lepas tu kita kena tulis luas segi 4.
Okey, luas segi 4, panjang darab lebar, X tambah 4 darab dengan X. Okey, lepas tu kita kena buat kembangan. Kasih kembang. Okey, buat macam mana mau kasih buat kembangan. Kita akan buat X darab X, X darab 4. Okey, lepas tu kita kena tengok, masukkan data pelan-pelan. Okey, apa kita punya luas? Okey, kita tahu kita punya luas adalah 1020 meter persegi. Jadi kita pun masukkan dalam formula. Luasnya adalah 1020. Lepas tu X darab X, kita dapat X kuasa 2. X darab 4, kita dapat 4X. Lepas itu kita pindahkan dulu. Okey, pastikan sebelah kiri kosong. Kita pindahkan 1020. Positif pindah pergi sebelah jadi negatif. Jadi kita salin balik yang ada di sebelah kanan. X kuasa 2 tambah 4X tolak 1020. Kalau sudah pindah semua, bakinya sebelah tinggal kosong. Lepas tu kita boleh guna kalkulator ataupun buat secara manual. Kita akan buat pemfaktoran. Okey, kita akan jumpa X yang pertama. Okey, X yang pertama adalah 30 atau X yang kedua kita adalah negatif 34. Kita mau faktorkan dia, kita kena pindahkan semua yang sebelah kanan jadi kosong. 30 positif, pindah pergi sebelah. Negatif 34 pun pindah pergi sebelah. Okey, positif pindah pergi sebelah jadi negatif. Jadi kita dapat X tolak 30. Lepas tu, kita akan pindahkan negatif 34 pergi sebelah kiri. Jadi positif kita ada dapat X tambah 34 sama dengan kosong. So, pindahkan ke salin balik X tolak 30. X tak. Oh, ada silap ni tambah, bukan sama dengan. Ini adalah X tambah 34. Negatif 34 pergi sebelah jadi positif. Jadi di atas pun akan tulis X tambah 34. Okey, lepas tu kita tahu reject kalau dapat nilai negatif. Sebab mustahil panjangnya adalah negatif. Takkanlah panjang padang negatif kan. Jadi kita akan pilih X sama dengan 30. Sudah kita siap cari, tengok balik soalan. Adakah dia sudah dapat jawapan akhir? Okey, soalan minta cari panjang. Okey, nampak cari panjang. Okey, bila disuruh cari panjang, kita tengok panjang kita sekarang apa? Panjang padang kita mana? Panjang padang kita adalah X tambah 4. Jadi kita kasih masuk X kita sekarang adalah 30. Jadi masuk formula panjang sama dengan 30 kita tambah dengan 4. X tambah 4 daripada atas. Maknanya X kita masukkan nilai 30 tambah 4. Jadi 30 tambah 4 kita akan dapat 34. Selesai sudah soalan yang ketiga. Okey, settle soalan ketiga. Seterusnya kita pindah kepada soalan yang keempat. Okey, untuk soalan 4A ini, dia berkaitan dengan topik tingkatan 4 iaitu bab 3, penangkulan logik. Okey, soalan 4A, lengkapkan pernyataan berikut dengan pengkuantiti sebilangan atau semua untuk pernyataan benar. Ingat balik macam mana guna pengkuantiti sebilangan atau semua. Kalau sebilangan, tidak semua. Kalau semua, merangkumi semua kes lah. Okey, kita tengok macam mana mau tahu. Okey, mula-mula dia tanya sini. Nombor perdana adalah nombor ganjil. Okey, benda pertama cari dulu. Apa itu nombor perdana? Okey, kita tahu nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 1 dan dirinya sendiri saja. Maknanya nombor perdana kita adalah bermula 2, 3, 5, 7, 11 dan lain-lain. Lepas tu kita cari pula apa itu nombor ganjil. Okey, nombor ganjil kita ada apa tu? Nombor ganjil tu yang tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, maknanya 1, 3, 5, 7, 9. Okey. Adakah semua nombor perdana adalah nombor ganjil? Tengok, semua kan nombor perdana ada dalam nombor ganjil? Tidak kan? Sebab dalam nombor perdana ada 2. Sedangkan dalam nombor ganjil tiada 2. Maknanya kita tahu ini adalah menggunakan pengkuantiti sebilangan. Okey. Seterusnya soalan 4B, tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk berikut. Okey, nilai kebenaran ni ada 2, sama ada dia benar ataupun palsu. Okey, 2 sahaja. Perlu tulis benar atau palsu sahaja.
Penyataan diberi 9 ialah faktor bagi 18 dan 99 ialah nombor ganjil. Kena ingat, penyataan majmuk ini dia akan dihubungkan menggunakan perkataan dan ataupun atau. Macam mana kita mau tahu bila dia menggunakan dan apabila kedua-dua penyataan itu adalah benar, maknanya nilai kebenaran untuk penyataan majmuk tersebut adalah benar. Manakala, kalau salah satu penyataan itu adalah palsu, nilai kebenaran untuk penyataan majmuk menggunakan perkataan dan akan menjadi palsu. Berbeza dengan menggunakan perkataan atau. Salah satu penyataan yang diberi adalah palsu, nilai kebenaran penyataan majmuk masih lagi benar. Nanti boleh rujuk baliklah dia punya jadual yang diberikan. Okey. Benda pertama kita cari apa faktor bagi 9. Okey, kita tahu 1 darab 18 sama dengan 18. 2 darab 9 sama dengan 18. Fir 3 ada juga 3 darab 6 sama dengan 18. Maknanya kita tahu faktor bagi 18 adalah yang di depan itulah apa faktor dia. Faktor dia adalah 1. Okey, lepas tu kita punya faktor 2, 3, 6, 9 dan 18. Jadi ini penyataan benarkah palsu? 9 ialah faktor bagi 18. Ada 9? Mari tengok. Ada 9 ke tidak? Ada kan 9. Maknanya ini adalah penyataan yang benar. Okey, lepas tu kita tengok pula. 9 ialah... Okey, kamu tengok 9 ada dalam 9. Okey, sebab tu kita bilang penyataan benar. Seterusnya, kita ada pula 99 ialah nombor ganjil. Benarkah palsu? Otomatik kita tahu dia adalah benar. Menggunakan perkataan, dia menggunakan perkataan dan, maknanya dua-dua benar akan jadi benar. Itu sahaja. Okey, boleh. Sekarang ni kita teruskan pula dengan soalan 4C. Tuliskan akas bagi kontrapositif yang berikut. Okey, macam mana kita mau buat akas? Apa itu akas? Kita tahu untuk kita ada belajar sebelum ni implikasi, akas, sonsangan dan kontrapositif. Untuk akas, kita tahu jika Q, maka P. Okey, sebab akas adalah terbalik daripada implikasi. Lepas tu kita ada kontrapositif. Kita tahu kalau kontrapositif cara mau tulis, kita ada jika bukan Q. Okey. Jika bukan Q, maka bukan P. Okey, ingat balik. Implikasi jika P maka Q. Akas jika Q maka P. Sonsangan jika bukan P maka bukan Q. Kontrapositif jika bukan Q maka bukan P. Okey. Sekarang kita tahu 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2 adalah bukan Q. Kan? Kamu tengok sebab ini adalah kontrapositif. Itu adalah bukan Q. Lepas tu 12 ialah bukan nombor genap. Kita tahu ini adalah bukan P. Jadi untuk tulis akas, kita buang bukan. Jadikan dia penyataan yang positif. Okey, kita akan tulis jika 12 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 12 ialah nombor genap. Kita buang yang bukan saja, hilangkan yang bukan. Ingat balik 4 benda yang sudah belajar sebelum ini. Okey, sangat mudah. Yang penting kamu tahu apa P kamu, apa Q kamu. Apa bukan P kamu, apa bukan Q kamu. Kenal pasti dahulu. Okey, jangan sembarangan tulis. Kadang-kadang ada yang termiss tu. Dia masih pening-pening. Tapi boleh. Ingat saja ada 4 benda yang kita pelajari. Okey? Senang saja ni. Mudah. Memang mudah. Cuma kena buat banyak ulang kaji. Okey anak-anak? Boleh ni kita sambung lagi. Okey? Soalan 4D. Tentukan kekuatan hujah induktif yang berikut. Kekuatan hujah ni dia ada 2 saja. Sama ada dia kuat ataupun dia lemah. 2 sahaja. Macam mana mau tahu kuat atau lemah? Okey, kita tengok kesimpulan. Kalau kesimpulan dia benar, maknanya dia adalah hujah induktif yang kuat. Kalau dia punya kesimpulan yang palsu, maknanya hujah induktif itu adalah hujah yang lemah. Kita tengok premis pertama. 36 ialah gandaan 4. Benarkah palsu? Benar sebab
Sebab apa? 4 darab 9 dapat 36. Masih benar. 2 ialah gandaan bagi 4. Juga benar. Kita tengok kesimpulan penentunya. Semua gandaan 4 ialah nombor genap. Okey, kalau 4 diganda, berganda, mestilah dia masih nombor genap. Sebab tu ini adalah pernyataan yang benar. Tengok dia punya kesimpulan benar, maknanya ini adalah hujah induktif yang kuat. Selesai soalan nombor 4, kita sambung soalan nombor 5 berkaitan dengan matriks. Okey. Soalan 5. Soalan Nurin menjual biskut keju dan biskut coklat di sebuah pasar malam. Jadi kita boleh berikan pemboleh ubah X untuk biskut keju dan Y untuk biskut coklat. Pada hari pertama, Nurin mendapat RM222 dengan menjual dia jual 6 balang biskut keju. Kita tahu biskut keju adalah X dan 7 balang biskut coklat. Kita juga tahu biskut coklat pemboleh ubah dia adalah Y. Jadi daripada ayat yang kedua ni kita boleh bentukkan satu persamaan linear. Macam mana mau buat? Okey, benda pertama kita boleh tulis 6X. Kenapa tulis 6X? Sebab 6 balang biskut keju. Tambah dengan 7Y. 7Y sama dengan dia dapat duit sebanyak 222. Selesai. Okey, sambung pula dalam ayat ni. Pada hari kedua, Nurin mendapat RM16 lebih. Maknanya kalau lebih kita mau guna operasi apa? Tambah tolak darab bahagi. Kita tahu tambah sebab lebih. Daripada hari pertama, dengan menjual sejumlah 7 biskut keju dan 7 biskut coklat. Maknanya 7X dengan 7Y. Kita tahu dia punya duit yang dia dapat adalah lebih RM16 daripada hari pertama. Betul. Jadi kalau lebih RM16 daripada hari pertama, kita tahu kita kena buat tambah 222 dengan 16. Jadi kita boleh buat persamaan 7X tambah 7Y sama dengan hari pertamanya berapa, tambahannya berapa. Kita tahu hari pertama 222 dan lebih RM16. Okey, kita selesaikan dahulu. Kita boleh tulis 7X tambah 7Y sama dengan 238. Bentuk persamaan ini kita akan dapat satu markah. Seterusnya kita kena buat dalam bentuk metrik. Masukkan saja 6, 7, 7, 7. Lepas tu kita punya pemboleh ubah adalah X dan Y. Okey, lepas tu kita buat sama dengan. Lepas sama dengan, di belakang nilainya adalah yang dia jual hari pertama 222. Dia jual hari kedua adalah 238. Okey, selesai. Ini dapat markah yang kedua. Okey, kita kasih pindah pula. Kasih sonsang dia. Maknanya kita ada X dan Y. Sama dengan masuk formula 1 bahagi AD. Tolak BC dalam kurungan D dengan A terbalikan D negatif B negatif C A. Di belakang salin balik 222 238. Okey, apa A B C D ni? Tengok balik di soalan dalam bentuk metrik. Apa A kamu? A kamu 6, B kamu 7, C kamu 7, D kamu 7. Kasih masuk sahaja dalam formula. Formula di belakang. Di depan ada formula, tapi biasanya kalau sudah biasa buat, tidak perlu sudah tengok formula, memang kita sudah hafal itu formula. Ada sudah sebati dengan diri. Okey, apa A kita 6, D kita 7, tolak B kita 7, C kita 7. Okey, settle. Okey, lepas tu kita masukkan D dengan A, terbalikan sahaja kedudukan. Sebelum ni A6, D7, terbalikan. Maknanya A akan jadi 7, D akan jadi 6. Lepas tu B dengan C kalau di soalan dapat positif, masukkan dalam formula jadikan negatif. Dan sebaliknya. Yang lain kita salin balik. Lepas tu kita selesaikan yang bahagian bawah saja. Satu bahagi itu salin balik. 6, 7. Maknanya kita ada negatif 7. 7, negatif 7, negatif 7. Semua kita salin balik. Lepas tu kita salin yang 222 dengan 238. Di sini sudah dapat markah yang ketiga. Jadi kamu boleh guna kira secara manual buat pendarab metrik, nombor darab metrik ataupun boleh tekan kalkulator terus. Dan kita akan dapat X adalah 16 dan Y adalah 18. Maknanya satu balang
Biskut keju tu RM16, satu balang biskut coklat adalah RM18. Tu dia bertanya sini. Menggunakan kaedah metrik. Ingat ya, kalau dia bilang guna kaedah metrik, guna kaedah metrik. Kalau dia bilang tanpa menggunakan kaedah metrik, kita kena guna penggantian ataupun penghapusan. Akhir sekali kita tulis X sama dengan 16, Y sama dengan 18. Selesai. Itu saja. Sangat mudah bukan? Okey. Itu saja. Sampai jumpa lagi. Bye.